Okey geng, apa khabar? Hari ni kita dah sampai ke Gua Musang. Daripada Cameron Highland ke Gua Musang hanya mengambil masa 1 jam lah. Okey geng, sekarang ni saya akan melalui jalan ke Jeli ataupun Dabung, ikut jalan belakang. Kita ke musola dulu menunaikan hajat guys. Walaupun saya ni taklah berapa ulama sangat, tapi saya ingatlah saya ni bukan hidup lama pun. Okey geng, sebelum kita pergi ke Jalan Jelawang, kita singgah ke Masjid Gua Musang untuk menunaikan musola. Semasa dalam perjalanan ke Kenerong, saya menjumpai seorang penyokong UMNO di negeri Kelantan. Kalau anda pergi ke Jalan Kenerong ni, anda jangan takutlah kerana jalan ni sangat best dan ramai awet cun. Okey geng, 69km saja. Kalau anda daripada Kuala Kerai, anda suka memandu laju, lebih baik anda ikut Jalan Kenerong guys. Dekat sini dekat dengan kawasan rekreasi Gunung Stong. Gunung Stong anda tahu kak? Kalau anda tak tahu, anda bodoh lah. Nasib baik lah saya tak langgar babi tadi, duduk tengah jalan pula tu. Okey geng, dalam tempoh 1 jam saya dah sampai dah ke Jeli. Saya lepak dulu dekat port baik punya, port Funfair. Dekat Kelantan ni, makanan murah tau, RM10 sepinggan. Biasalah kampung. Okey geng, kita lepak dulu, kena spam 2, kita gerak lagi. Jumpa lagi, bye.